Selamat datang ke SK Asahan. Hai, saya Nur Hazika Nazar binti Hafizul. Saya Puteri Siti Ain binti Azhar Zainizam. Saya Siti Nur Sumaya binti Iman. Hai, nama saya Nur Sumaya binti Zamri. Hai, nama saya Nur Rauda Dafina binti Khairul Izhar. Adab-adab berpuasa di bulan Ramadan. Wah, dah nak masuk bulan Ramadan lah. Tak sabarnya. InsyaAllah, Ramadan kali ini aku akan jadi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Ain, kau tengok Rauda tu bukan main khusyuk lagi dia baca buku. Nak tunjuk dekat cikgu yang dia rajin baca buku lah tu. Kan. Amboi anak bertuah. Dah pukul berapa ni, masih tidur lagi? Mengantuklah, Mak. Kita kan puasa. Kalau tak tidur nak buat apa lagi? Ewa. Banyak lagi perkara berfaedah yang boleh kita lakukan. Pergilah. Baca Al-Quran ke, baca buku ke, tolong mak masak ke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum makcik. Makcik ambillah makanan ni untuk berbuka nanti. Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Pengajaran daripada cerita pendek tentang adab-adab ketika berpuasa di bulan Ramadan adalah: yang pertama, kita hendaklah berasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan kerana puasa menjadikan diri kita lebih sihat dan tawaduk. Kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang seperti mengumpat. Ketiga, kita hendaklah mengurangkan tidur pada waktu siang. Keempat, kita hendaklah membaca Al-Quran dan berzikir. Kelima, kita hendaklah berkongsi makanan dengan orang lain untuk berbuka. Sekian, terima kasih. Bye.